Fahmi, Ahmad Fahmi Zamzam, hafizahullah. Kita sampai pada muka surat ke 12, bab pertama. Malam ni masuk bab yang pertama. Tajuk bab ini peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Sebelum Dajjal keluar dan menzahirkan dirinya sebagai Tuhan, apakah yang akan dilihat oleh manusia di atas muka bumi ini keseluruhannya? Maka perkara-perkara itu telah pun disebutkan oleh Nabi SAW untuk dijadikan sebagai panduan oleh saya ataupun siapa-siapa sahaja yang akan sempat pada zaman fitnah terbesar dunia ini, iaitulah hari kemunculan Dajjal wal'iyadzubillah. Tuan Guru pengarang kitab membahagikan benda-benda sebelum kemunculan Dajjal pada beberapa perkara. Yang pertama, kemungkaran bermaharajalela. Nombor 2, pembangunan di kawasan Baitul Maqdis. Yang ketiga, keruntuhan bandar Madinah Al-Munawwarah. Dan yang keempat, Al-Imamul Mahdi, kemunculan Imam Mahdi. Kita masuk yang pertama, muka surat 13. Sebelum Dajjal muncul, ada beberapa tanda yang kita boleh tengok. Yang pertama, kemungkaran akan bermaharajalela dalam masyarakat. Peperangan demi peperangan, dan Islam kembali asing dari pandangan. Ada tak sifat tuan-tuan ni? Tiga-tiga ada. Mungkar dan kezaliman jadi nadi dalam masyarakat. Yang kedua, perang demi peperangan. Dan yang ketiganya, sesiapa yang mengamalkan Islam secara sempurna, maka dia akan dipandang serong, dipandang ketinggalan, dan dipandang asing dari mata pandangan masyarakat. Hak ni yang memang kita hidup dalam suasana itu 2014, 2015 ni. Macam ni. Kan? Tak baca sikit, saya tak baca semua, ambil sikit-sikit je yang ditulis oleh Tuan Guru pengarang kita. Kata Tuan Guru 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-5, muka surat 13 kalau buku kecil ni. Kata Syekh Ahmad Fahmi hafizahullah, dia kata, jadi suasana masyarakat kita di hari ini adalah ke arah persediaan menerima kedatangan Dajjal. Kerosakan akan terus bertambah banyak, sehingga apabila Dajjal muncul, orang tidak begitu asing dengan kesesatan yang dibawanya. Rupanya begitu. Apabila majoriti manusia jauh daripada Islam, sudahlah atas muka bumi ni orang Islam bukan majoriti. Daripada 7 bilion, kita orang Islam 1.5 bilion, lebih kurang. Yang baki semua memang kafir, yang tidak mengucapkan syahadah. 7 bilion, 1.5 orang Islam, lagi 5,5 bilion memang kafir. 1.5 bilion pula hak Islam tadi. Yang Islam tadi, nak tahu macam mana keadaan umat Islam dunia ni, tengok Malaysia kita. Tiap-tiap orang Islam lihat negara dia, bagaimana pegangan dan pengamalan umat Islam di negara masing-masing. Di negara masing-masing. Kita tengok tempat kita, Malaysia. Pakat tengok macam mana kemungkaran, jenayah di tempat kita, kezaliman di tempat kita, tara mana. Kalau hurai hak tu, tajuk lain pula, panjang. Tuan sekalian, maka masing-masing kita dapat tahu rosaknya dan betapa hampirnya keadaan yang sedemikian. Supaya bila ramai manusia yang Islam itu sendiri, 5.5 bilion dah kapiang, hak 1.5 bilion hak Islam tu pun malu nak mengamalkan Islam, rasa pelik nak mengamalkan Islam.
Bahkan ramai pula yang hina bila ada orang lain nak mengamalkan Islam cara betul. Ketika itu Dajjal akan keluar dan kehadiran dia tidak asing pada pandangan masyarakat dunia majoritinya. Kalau waktu dia keluar tu ada 7 bilion, maka takkan lebih sebilion yang akan berlawan dengan dia. Takkan lebih sebilion. Kenapa saya sebut takkan lebih sebilion? Pasal tuan-tuan tengok di Malaysia, kita sebut pada bulan lepas, di Malaysia ni yang meninggalkan semayang majoriti, bukan 30%. Orang Islam Malaysia yang meninggalkan semayang bukan 40%. Orang Malaysia yang meninggalkan solat, orang Islam Malaysia yang meninggalkan solat bukan 60%, tetapi 80% ataupun 85%. Setiap kajian berada pada angka sama ada 80 atau 85. A+ lah. Jumlah hak tak semayang tu di Malaysia ni. Takkan hak tak semayang tu nak pergi lawan Dajjal? Bukan. Sangat minoriti, sangat minoriti. Ini 2015 punya cerita, 10 tahun akan datang. Dia jadi kuih elok kah? Nabi sebut dalam hadis, zaman ini makin bertambah, dia jadi makin teruk. Makin teruk, makin teruk. Entah makin lama makin ramai yang meninggalkan Islam sampailah zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa nanti. Entah. Jadi rupanya keadaan kesesatan majoriti umat manusia atas muka bumi ini, termasuklah yang Islam, itu adalah sebagai persiapan kepada kemunculan Dajjal, kata tuan guru kita, sehingga menyebabkan apabila dia keluar menghalalkan yang haram, apabila Dajjal keluar mengharamkan yang halal, maka takkan ada ramai yang akan berlawan dengan dia. Ramai yang akan setuju dan tak rasa pelik dengan apa yang Dajjal bawa, dengan apa yang dia bawa. Kemudian perenggan kedua ke surat 13, kata tuan guru kita, masyarakat hari ini sudah banyak kehilangan nilai murni. Banyak perkara yang sangat penting dalam agama, tetapi masyarakat kita tidak memberikan perhatian yang sewajarnya. Seperti ilmu yang dikatakan fardu ain oleh para alim ulama, iaitu ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu muslim. Orang pula tinggal ilmu fardu ain dalam rumah. Kalau ada 6 orang dalam rumah, mak, ayah, anak 4 orang, berapa orang yang wajib belajar? 6 orang. Jawapan dia. Kalau kita pergi pejabat, di pejabat tu ada 150 orang bekerja di pejabat tu, berapa orang yang wajib belajar ilmu fardu ain? Jawapan dia 150 orang. Kita pergi Putra, dalam Putrajaya ada berapa orang? Ada 3,800 orang. Contoh kaki tangan awam, berapa orang yang wajib belajar fardu ain? 3,800 orang. Tak ada kecuali seorang pun, kecuali dia gila. Sebab tu husnuzan, kalau dia tak belajar, maksudnya boleh jadi gila. Jangan marah terus. Sama ada dia gila ataupun yang lain lah, tak cukup hal lain tu, bukan Islam dan sebagainya. Tak. Kalau dalam istana ada 30 orang, maka 30 orang yang belajar ilmu fardu ain. Jadi ini salah satu keadaan orang meninggalkan ilmu fardu ain. Habis. Maka sampai ke surat 14. Yang lain tu uraian gitulah. Kemudian tengok ke surat 15. Saya laju sikit sebab saya masuk tajuk tajuk Imam Mahdi tu. Bulan lepas janji tajuk tu. Tu yang main ramai ni. Habis Imam Mahdi tak main pula. Tinggal 2 baris balik. Tuan-tuan, nombor 2. Syekh Fahmi Zamzam, pengarang kitab ni, dia kata, yang pertama nak tahu kata Dajjal nak main ni, tengok suasana masyarakat yang rosak. Tadi kita dah hurai, majoriti orang tinggalkan semayang, majoriti orang tidak menutup aurat. Betul tak? Kita tengok, orang tak tutup aurat, majoriti tak tutup aurat. Buka TV senang-senang je, tak payah cari channel HBO, Fox Movies, tak payah. Tengok berita, tengok Kemak Lucah, tengok berita saja. Tak boleh PTV 3 dah lepas ni. Live kan? Tak apa lah. Entah no? Zina di Malaysia, saya sebut tak bulan lepas, menggerunkan zina di Malaysia.
menggerunkan zina ni. Saya sebut kat tuan-tuan dua cerita untuk panduan ibu-ibu dan ayah-ayah. Satu cerita hak seorang doktor tu yang mak dia bawa anak dia sekolah agama. Mak pun orang agama. Ketua dot. Bawa pergi cek tengok pasal apa anak ni pelik. Cerita ni disahkan daripada doktor tu sendiri, dia yang kendalikan kes tu. Telah disahkan. Bukan cerita mana-mana hala orang type dalam ni tak. Bila bawa sakit apa budak ni nampak pelik, budak perempuan ni sekolah menengah lah, sekolah agama. Akhirnya doktor suruh mak tu keluar sat, bincang dengan anak perempuan tu, dapat jawapan. Panggil masuk balik mak, bagi tahu makcik, anak makcik ni bukan sakit apa. Dia sakit ni sebab dia melakukan hubungan seksual. Dia dah pernah buat hubungan seksual dengan Melayu, dengan India dan dengan Cina. Sekolah agama beberapa belas kali dan mak ayah tak tahu apa. Bukan saya kata sekolah agama teruk. Saya nak beritahu kalau sekolah agama macam tu, sekolah menengah, tak payah tanyalah. Lagi sakat. Kedua, kes kedua, belah-belah utara ni. Sebelum Ramadan tahun lepas, seorang budak mai. Saya nak cerita tuan-tuan ni, anak-anak di rumah tu, hak kita duk rasa selamat kot. Zina di Malaysia ni kritikal. Kalau 2009 jumlah anak luar nikah yang lahir setiap 17 minit seorang, 2009 anak luar nikah yang lahir setiap 17 minit seorang. 2015 seorang remaja, ramai remaja mai rumah saya, ramai remaja ni dia mengaku, ustaz saya nak taubat sebelum Ramadan. Pasal apa? Saya berzina. Saya tanya dia secara jujurnya, berapa kali dah berzina? Dia kata 2 kali. Dia pun cerita dengan siapa? Dengan budak sekolah agama juga, di daerah sekian-sekian belah utara ni, daerah besar sekolah agama. Mak budak tu kerja apa? Mak budak tu ustazah sekolah agama juga. Dan siapa yang ajak siapa? Perempuan tu yang ajak berzina. Maka keluar pergi satu tempat berzina dalam kereta. Dan perempuan tu yang tunjuk cara nak berzina macam mana. Sebab dia kata dia banyak kali dah. Cerita lagi, banyak tuan. Maksudnya kronik. Anak-anak yang di rumah kena perhati dengan siapa dia berkawan, mesej dalam handset dan sebagainya kena cek. Zaman hari ni wajib cek. Tak boleh kata hak tu peribadi dia dah, wajib cek. Dia sampai tahap tu. Tahap jadi orang jadi biasa, anak-anak remaja jadi terlalu mudah untuk berzina. Hak terbaru satu orang remaja mai rumah saya. Remaja lain pula. Pakai takbir dah kita ni. Tak payah cerita dah, saya tak payah cerita dah. Tuan-tuan, 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Remaja ni mai, dia kata, ustaz, kawan saya 2 orang sekolah agama juga. Sekolah agama. Dia sebut nama sekolah tu. Seorang tingkatan 2, seorang tingkatan 5. Perempuan. Hak tingkatan 2 tu ajak tingkatan 5 pergi satu supermarket, nak keluar jalan-jalan, lepas tu nak kenalkan kepada kawan. Biasalah. Kan? Jenis remaja ni dia bercinta setahun je, setahun, 3 bulan, 2 tahun. Waktu kosong tu lepas akan tawarlah, hang tak ada ni. Jom aku pergi kenal seorang. Pi ikut kawan dia. Hak tingkatan 2 ni ajak tingkatan 5, dua-dua orang pi satu supermarket dot. Rupa-rupanya bila sampai di supermarket tu dah ada 2 orang budak lelaki-lelaki umur 20 duduk tunggu. Umur 20 duduk tunggu di supermarket tu. Dan perempuan hak tingkatan 2 ni dia rupanya dia jual kawan hak tingkatan 5 tak sat. Jual tubuh kawan hak tingkatan 5 tadi. Budak tingkatan 5 tu tak tahu apa. Bawa kenal lah, seronok lah tengok. Lah kali bawa pergi satu tempat, bayar duit, ambil duit,
Depa pun bagi makan apa Allahu alam, tak sedar diri. 7 hari. Dia rogol selama 7 hari oleh 2 orang. Banyak duit. Nega tubuh kawan. 2015 punya cerita. Dia makin ni lah. Kemungkaran yang bermaharajalela dalam masyarakat inilah petanda bahawa dekatnya kemunculan Dajjal. Dekatnya kemunculan Dajjal. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kata tuan guru kita, tanda yang kedua ialah pembangunan di kawasan Baitul Maqdis, negara haram Israel. Negara haram Israel. Tuan sekalian, saya mengaji di Syria, Palestin sebelah kami, Israel, negara haram Israel pun sebelah kami juga, Jordan, Lebanon dan sebagainya. Saya pernah ke Jordan. Daripada Aqabah kita boleh tengok bandaraya ni daripada jauh, daripada pantai Aqabah tu nampak satu bandar daripada negara haram Israel tu sangat maju. Macam kita tengok Singapura, macam kita tengok bandar-bandar besar Eropah yang maju. Nampak daripada jauh ni sangat maju. Belah Jordan ni, belah Jordan Syria ni faham-faham lah, dengan kotak dengan apa tu masyhur lah. Kemudian saya pergi di sebelah tempat pula, satu lagi, sempadan Syria Israel, sempadan Syria Israel. Dia sempadan tu dengan pagang aja. Kita boleh pegang pagang tu, tapi dia tulislah dilarang ceroboh apa semua. Sebelah sini Syria, sebelah ni Syria dengan rumput panjang, dengan rumah nak terbalik, dengan sampah apa semualah. Lepas pada pagang yang memisahkan antara Syria dan Israel tu, nampaklah negara haram Israel tu. Berapa ratus meter daripada pagang itu rumput kosong, rumput sejauh mata memandang, bersih. Kemudian selepas 100 meter tu adalah kawasan pertanian yang sangat subur, sejauh mata memandang, luas. Dan nun hujung di jauh sana, pembangunan Israel ni, pembangunan negara haram Israel, ada beberapa kincir air gergasi yang sedang berputar. Hak maju ni bukan hak Na'urah hak kita tengok di Mesir, di Syria tu. Kincir air Na'urah hak zaman dulu tu tak. Kincir air moden tu. Nampak kemodenan dan pembangunan. Itu juga merupakan tanda dekatnya kedatangan dan juga kemunculan Dajjal. Dulu mana maju Israel, negara tu bahagian yang diambil daripada Palestin itu adalah bahagian yang paling subur di dalam bumi Syam. Syria ni dia Jordan, Syria pula ni Jordan pula enggak merapu. Syam ni, Syam kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sirah sebut Syam, Nabi memandang ke arah Syam, malaikat melebarkan sayap di bumi Syam, Nabi Isa akan turun di Syam. Syam ni Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, negara haram Israel itu juga Syam. Antara 5 ini yang paling cantik dan paling banyak ayat. Cantik dia macam Eropah tuan. Dia punya bukit dia adalah negara yang diambil oleh Israel tu. Yang tu yang paling cantik sekali. Kawasan tu yang paling cantik. Kemudian sekarang mereka bangunkan pula kawasan tu, jadi maju. Itu salah satu daripada tanda kemunculan Dajjal. Kemudian habis tengok muka surat 16. Tanda ketiga dekatnya kemunculan Dajjal ialah keruntuhan bandar Madinah Al-Munawwarah. Saya baca apa yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dia kata negeri Madinah Al-Munawwarah pada hari ini kelihatannya juga agak sibuk membangun. Nantinya akan ditinggalkan orang. Orang munafik dan kafir akan keluar daripadanya. Mereka tidak senang duduk di sana. Mereka mahu mencari kesenangan dunia dan kebahagiaan yang sementara, manakala orang-orang yang beriman mereka akan tetap tinggal di Madinah walaupun mereka berada dalam kesempitan hidup dan terpaksa berhadapan dengan bermacam-macam ujian Allah SWT. Nombor 3 ni saya tak tahu. Saya dengan ilmu yang saya ngaji tu guru sikit tu, saya tak tahu. Iaitu bandar Madinah akan runtuh. Saya tak tahu. Saya tak pernah dengar. Cuma bila
Tuan Guru pengarang kita kata orang munafik dan kafir akan keluar daripada Madinah, itu ada hadis sahih, iaitu ketika Dajjal datang bersama bala tenteranya menghampiri bumi Madinah, dia tak boleh masuk sebab dikawal oleh para malaikat yang bersenjata. Pun naik daripada atas bukit, yang bukit itu ada hari ini di Madinah, lebih kurang 6-7 km daripada bumi, daripada pekan Madinah tu. Bukit tu ada hari ini. Saya tak ingat nama bukit tu, tak silap saya Jabalul Milh, Jabal Al-Milh, bukit tu tak silap saya. Dajjal pun naik, dia pun tengok daripada jauh, dia pun tunjuk, dia kata hadzal qasrul abyad Masjidu Ahmad. Istana putih itu adalah Masjid Ahmad. Dia panggil Nabi kita, dia sebut Nabi kita dengan panggilan Ahmad. Apabila dia tak boleh masuk ke dalam bumi Madinah, ini hadis ni yang saya pernah ngaji, hadis ni. Bila dia tak boleh masuk dalam Madinah, lalu Dajjal pun menepuk tanah halal di luar Madinah itu. Dia tepuk tanah halal tu sebanyak 3 kali tepukan. Selepas Dajjal tepuk 3 kali tepukan itu, maka keluarlah keseluruhan orang-orang fasik laki-laki, orang fasik perempuan, munafik laki-laki dan munafik wanita, kesemuanya sekali. Maka ketika itu bersihlah Madinah daripada fasik laki-laki, fasik perempuan, munafik laki-laki dan munafik perempuan. Yang tu yang saya tahu, Allahu a'lam. No? Jadi hak keruntuhan tu saya tak tahu. Boleh tanya sendiri Syekh Fahmi, nanti dia boleh huraikan. No? Kemudian muka surat 17, tanda keempat sebelum kemunculan Dajjal. Yang ni yang kita sebut pada bulan lepas, iaitu Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. Ini tajuk Imam Mahdi. Tajuk Imam Mahdi. Imam Mahdi ni tuan-tuan, hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi ada 50 hadis. Ada 50 hadis. Di antaranya sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. 50 hadis. Kerana banyaknya hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi, ulama-ulama hadis kata hadis berkenaan Imam Mahdi, tajuk yang berkaitan Imam Mahdi telah pun sampai ke tahap mutawatir ma'nawi. Dari segi poin bahawa Imam Mahdi akan muncul itu, poin Imam Mahdi nak keluar tu, dia jadi tahap mutawatir ma'nawi sebab terlalu banyak hadis. Dan ramainya para sahabat yang pernah menyebut tentang Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Berpuluh-puluh sahabat, lebih daripada 30 orang sahabat Nabi yang pernah mendapat berita daripada Nabi tentang Al-Imam Al-Mahdi. Maksudnya dia akan muncul. Adakah dia orang? Dia orang. Adakah dia ada ibu dan ayah? Ya, dia ada ibu dan ayah. Lahir seperti orang biasa. Ada mak dan ayah. Bahkan Nabi sebut dia ni asal daripada mana. Nabi sebut. Kita baca hadis yang pertama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia tidak akan hilang, kata Nabi. Takkan berlaku kiamat sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku, keturunanku, yang namanya sama dengan namaku. Nama dia sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu dah. Dalam ni Nabi beritahu nama dia. Apa nama dia? Muhammad. Dalam hadis lain yang juga sahih, beberapa hadis lain yang juga sahih, Nabi kata namanya seperti namaku,
dan nama bapanya seperti nama bapaku, iaitu nama Imam Mahdi yang akan keluar ni Muhammad bin Abdillah. Itu nama dia. Satu. Kalau takat nama Muhammad bin Abdillah, orang boleh mengaku tak? Boleh? Kan? Mai keluar satu orang Padang Serai ke, Teluk Tawak ke, mai kat Bagan ke, dia kata saya Muhammad bin Abdillah, Imam Mahdi yang dinanti-nantikan. Sila beri laluan untuk saya berkhutbah minggu ni. Kita pun kata takat hadis ni je, pasal Imam Mahdi satu ni je kita apa kita pun kata benarlah kamu, saya membai'ah kamu. Habis. Sebab apa? Sebab satu hadis tu lah. Sebab tu kena tengok semua. So, kita tengok Nabi beritahu banyak tanda. Yang satu orang manusia dia tak boleh nak mengaku dia Imam Mahdi senang-senang, tak boleh. Apabila kita tengok keseluruhan 50 hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi, satu orang tu dia tak boleh mengaku di hadapan orang yang ada ilmu. Di hadapan orang yang ada ilmu. Tapi kalau orang biasa, dia boleh mengaku, tak ada masalah. Sebab itulah sepanjang sejarah umat Nabi Muhammad 1400 tahun ini, ada puluhan Imam Mahdi yang pernah mengaku mengisytiharkan diri mereka Mahdi. Ada perikut yang 1000, 10,000, 20,000, 100,000, dan semua Imam Mahdi ni semua matilah. Hak tu yang pelik tu. Patutnya dia keluar lawan dengan Dajjal dulu, kan? Maksudnya muhung lah, kan? Ramai nah di dalam sejarah ni, ramai yang dah pernah mengaku.